Cis, asap apa ni? Nampaknya seluruh Setania ni dilanda debu tebal. Hui, tak nampak apa-apa ni. Bertenang semua. Kita serang macam biasa. Baik. Ha? Robosita, serang! Tak kena. Apa? Tak mungkin. Aku kat sini lah. Cis, tak boleh jadi ni. Seperti biasa, Robozeta semua. Terus bergabung untuk jadi Robozot. Robosot, sedia. Wah, curiga bila jadi robot besar ni. Siaplah korang. Hai. Tak kena. Tunggu apa tu? Cari apa tu? Aku kat sini lah. Kat sini. Kat sini pula. Tumpukan tak berbayar. Ish, kena main kita ni. Tak nampak apa-apa pun. Macam mana kita nak serang? Yelah, kita kena hilangkan asap ni dulu. Robozeta, kita buat hikmat puting beliung. Dengan angin yang kuat, kita dapat tolak semua asap jerebu ini. Kuasa baru lah ni. Cantik ah. Jom semua. Sudah masanya kita balas serangan. Wow, dahsyatnya. Habislah aku. Alamak, tak guna. Ini tak adil. Aduh. Bensin, berikan kuasa kepada Robosot. Data Flash. Data Saber, buka. Data Blaster. Hampir betul lah. Boleh pula robot besi tu buat kuasa puting beliung. Hampir. Tak apalah, bos. Bukan tak biasa kalah. Yang penting, kita enjoy. Enjoy talu. Sakit hati aku tahu tak? Tak apa, bos. Kita ni Bawa asyik bertenang. kalah. Tak ada semangat nak maju ke korang ni. Pantun dulu, bos. Pantun dulu. Ada ubi, ada batas. Sudah baca, harap balas. Pantun apa kau bagi ni, Merah? Ingat surat cinta ke? Ish, tengok ni. Muah pisang atas perahu. Kita minum dulu. Kejadah apa? Pantun kau lagi tu. Cukup. Sebab rasa sudah kalah dan pantun korang pun macam hampir, aku potong gaji korang setengah bulan. Padat. Tidak.
Baik, Roboseta. Hasil daripada kerjasama kamu semua, masalah pencemaran udara bertoksik berjaya diselesaikan dengan jayanya. Lega rasanya dapat mengembalikan keamanan di bandar Setania ni. Itulah. Nasib baik tau helmet kita ni canggih. Kalau tidak, hijauanlah kita. Saya ingin mengambil peluang ini untuk berpesan kepada kamu semua sentiasa memelihara kebersihan dan kesegaran udara di persekitaran kita. Jauhkan dari sebarang pencemaran sisa toksik, bau dan asap busuk. Tapi tak boleh lawan bau hangit masakan Rex tadi. Alah Nana, kesian Rex. Kalau termakan tu keracunan boh. Aduh. Tak apa. Nanti kita masak sama-sama ya. Tidak masak dengan aku, Rex. Malunya. Kalau masak, Eli ada kat sebelah. Bukan setakat hangit je. Mau terbakar satu dapur nanti. Hai semua. Tahu tak sisa toksik tu apa? Toksik tu bahan buangan dari bahan kimia yang beracun dan berbahaya. Jangan sesekali kawan-kawan cuba untuk mendekati kawasan atau memegang benda yang sudah dicemari oleh bahan toksik. Bahaya. Jadi, jika kawan-kawan terlihat saja logo macam ni, tolong jauhi dan jangan dekat. Kawan-kawan semua pun kenalah ingat. Janganlah sesuka hati nak buang sisa-sisa yang beracun ni di merata tempat dengan sesuka hati. Takut memberi keburukan pada orang lain pula. Ingat, jangan pentingkan diri sendiri tahu. Okey kawan-kawan yang aku cintai, semoga jumpa lagi. Hai Abang Wani. Alamak.